Sudah selamat raya Mak Sifatin. Kadang-kadang 5 hour later. Dia ni Allah, dia sabar lah. Tuanku nak duit raya, nak duit raya, nak duit raya, nak duit raya. Bila tiba hari raya. Terpaling penat kamu ya? Terpaling penat. Aku nak jalan lah. Tadi kita dah buka lagu raya. Jadi kita sambung. Amboi, dia orang buat rehearsal apa bawah tu? Oi, department ni masih bekerja. Orang ni semua dah raya. Biasa. Oh. Dia ke penghabisan. Padahal lah rasa ribut hari ni. Buat konten ke? Ya, saya tengah buat konten. Saya yang mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua. Muka-muka ni sebenarnya jarang ada di office ni tengok. Akak direktor ni. Department terpaling raya. Saya nak cari orang ni sebenarnya. Ui, ui. Semua masih ada. Ada. Pelang. Selamat raya. Selamat raya. Lagu ni dia request. Baby sekolah ni ya. Kenapa dia datang sekarang? Diorang dah raya, diorang dah raya, dah raya. Dah raya, dah raya. Selamat raya, selamat raya. Selamat raya. Selamat raya, selamat. Semua berselamat. Selamat, selamat. Selamat. Okey. Disebabkan Cik Kah dah balik, dia orang ragu nak masuk department ni. Dah balik dah. Aku hanya mampu mengambil gambar video sahaja. Kamu paling banyak dosa dengan aku. Okey, rombongan seterusnya, rombongan makcik-makcik mak buyung. Oh, dosa kau patah balik. Baik raya bang. Baik raya Mak Zaratin. Ya. Jumpa lagi depan raya. Jumpa. Selamat. Dia cari ni. Ini kalau tik. Tengok geng-geng perempuan kalau nak raya. Nampak? Nampak tu. Kau tengok. Dia punya meriah tu. Sub Junior. Sayang. Nak bongsu kan. Sub Junior. Nak bongsu sangat. Selamat raya ni. Selamat Raya bos Ya. 2 minggu lagi baru kerja. Jom cuti raya. Hai, tak pernah depan office aku jam ni. Jom. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wow, baru sedar. Majidiah dah tukar signage. Wow, signboard dia cantik. Indah rasa bila dia boleh conquer jalan. Buat macam masa ini. Miam-miam dia punya aun. Dulu mula dia bising mak, sekarang dia okey dah. Tidur dia boleh. 28 Ramadan
29 bulan. Ting, lebih kurang kan? Tapi hari ni kepala kita hang sikit daripada semalam. Hang panas. Biasalah. Matahari 28. 27, 28. Nak check. Pak, nak check. Cukup parking ketak ni nanti anak-anak aku nak balik. Kejadian ajaib Sabtu last sebelum nak raya. Kereta penuh. Padahal tak pernah penuh macam ni. Nak raya. Dalam tu dah penuh dah. Wow. Okay, siapa nak perlu lemang? Wow. Lepas subuh dia orang dah datang. Laju. Yeay. Inilah dia jualan daging tempatan. Berapa ringgit kita tak tahu lagi. Lagi tengok. Beratur panjang. Tulang cincang boleh. Daging peja 43, daging biasa 39. Ayam. Nege. Oh. Tu yang selama ni kata daun tak cukup. Daun memang tahu daun. Apa yang berlaku tu? Setelah didengar-dengar bunyi yang sebenar, kecuali bunyi carguna ni, rupanya kedai santai. Dah santainya. Tada! Boleh pergi sampai tada! Mana boleh kerang ah? Gaya duduk situ macam dia nak beli lah sangat. Ini dia. Oh, dia zoom out. Wow. Ubi. Kita cuba masuk tapi tak apa lah. Jangan masuk. Tempat-tempat begini kita bagi orang yang pakar je masuk. Kerang 18. Lalu aku datang tak busy je ni. Seronok. Dekat Pason ni lah kau nak buat reunion selalunya. Ni salah contoh geng-geng mak-mak play down. Benda rare. Itu benda rare yang diorang ambil tu. Ni lagi satu reunion. Kau boleh lawan abang tu. Itu laksa tu. Cubaan masuk sebab mak panggil. Tu ramai dia. Saja nak datang, nak nyari kaki orang. Ramai tau. Ambil kesempatan. Asalnya aku malah nak shoot kat Tesco, tapi kau tengok depan aku. Ni 2 hari sebelum raya. Expected Isnin nak raya. Kau tengok ni. Pukul 8.20 ya. Penuh semuanya beratur nak timbang. Rebut. Nak bukti lah datang pukul 9 tu Aunty ni nak buat ketupat ke? Kita tengok daun sepah kan. Kau tengok macam mana orang tu sapu. Dia ingat dia pakai blower ke apa? Kau nak tunjuk bukti kau masuk yang pertama, dia orang tengok kemas lagi. Kau nak masuk dah. Ding ding. Tak senang nak masuk tangan kosong ni. Okey, ini apa? Berbanding apa yang ditulis.
Oi, malam 2 hari sebelum raya pun jam ke me? Penciter. Pukul 4:42. Jom balik rumah mak. Bagi dia on lagi guys. Oh, dah hijau. On lagi maji dia guys. Pulang, marilah pulang. Jangkaan hari akhir bersahur. Oh, silap air patut di sini. Tering. Ya, awal gila. One thing aku suka basuh kereta dekat sini, memudahkan aku. Saya keluar, duduk diam. Saya nak gerak pun pakai mesin. Tapi masalahnya, tempat ni, ingat ni berada ni kita cerita pasal dia. Tempat ni nanti dia nak buat development dah. So masa depan tempat ni pun tak pasti. Buka sampai bila bang? Buka malam ni? Ke buka siang kan? Buka siang kan? Buka siang kan? Sampai pukul 3? Pukul 5.30. 5.30. Baik raya bang. Terima kasih. Terima kasih. Dah awal. Selalu saya datang pukul 6 kata, oh dah tutup. Dah tutup. Dah balik Kopin. Oh, rumah abang kat Kopin. Jadi 5.30 saya tutup. Lepas tu malam off lah? Malam off. Ada orang jaga malam lah. Ada orang jaga? Dia Oh, dia buat malam? Tapi tak tahulah dia buka lagi tak. Oh, okey. Baik. Kadang-kadang dia orang ni ngulat je letak aku hilang. Kira toket on lagi lah tempat ni? On lagi lah buat masa ni. Faham. Baik raya bang. Maaf sobat. Okey. Lokasi pertama menjual lemang. Di sini kita nampak. Wow. Lokasi kedua untuk beli lemang. Nanti ni RM20 sebatang. Lotus. Di mana-mana kita nampak dia orang, kita akan zoom, kita akan rusak. Itu dia. Chicken on the way. Lemang di sini. Oh. Wow, bazar dah off. Duduk ayam. Okey, sini dia nak buat lagi satu. So hari ni ramai ambil kesempatan untuk melawat ziarah kubur. Cuma yang menariknya, diorang boleh parking dalam, babe. Tak tahu dapat capture ke tak, tapi gelap guys. Siang tadi dekat sini ada orang jual lemang. Masih ada ke? Kita tengok sikit, zoom. Ada jom. Oh, ayam ni masih ada lagi. Kalau tengok kepada keadaan cuaca, tak ada masa depan nampak nak bulan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah beliau yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya ditetapkan pada hari Isnin. Habis dah? Oh, dah rakam. Tering. Macam mana nak buka sumbu? A few moment later, tetap sama. Ambil. Dah habis dah? Kan betul? Aku pakai kamera tu habis.
Meriah. View 1 Syawal Masjid Negeri Subuh. Ya meriah sebenarnya bawah lampu tu. Aku tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selamat pagi 1 Syawal pukul 8. Hujan guys, kalau dapat nampak kat sini. Hujan. Ramai kan jemaah dia tu sampai ke 2,000 yang kahwin. Sampai kat rumah. Sikit lagi atas pentas. Sebenarnya kosong dia. Nanti kita dapat semua kosong. Tengok tu yang sana tu. Dengan kai sing-sing dia. Alhamdulillah telah berpuasa pada bulan dari melawat kita tengah dengar taklimat sembahyang raya. Tak ada beza pun. 1400 tahun dulu pun dia punya kaedah sembahyang raya tetap sama. Kecuali sama masa Covid dia, sebab kena buat asing. Cuma nak bagi tahu dulu imam dengan semangatnya 7 kali takbir, 5 kali takbir, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Dia shortcut baik. So kita tengok tahun ni macam mana. Okay, lagi sekali zoom. Dia punya jauh. Tu sampai kat sana. Sikit lagi ke belakang terus tu tempat orang masak tu. Hello guys. Macam raya guys. Mai raya. Sama itu. Mai raya. Betul balapan. Hello guys. Mai raya guys. Selamat Raya Mak Batin. Nanti bagi duit QR. Selamat Raya Mak Batin. Okay, hello guys. Selamat Raya. Yahi ni setegak-tegak tidak kat belakang tu. Selamat Raya Mak Batin. Ada duit raya. Salah ambil. Ada bezanya. Ibu tahu. You ambil warna kuning. Sebab yang ni mesti banyak, mesti sikit. Bagus. Itu je sebabnya. Ya. RM2. Okay, tukar. Gas, kena tipu gas. Okay, ini satu. Ini lagi satu. Sama je. Itu Dodo punya. Dodo punya. Kenapa bukan Pak Dodo yang ambil? Okay, sama Pak AC. Dodo. Ambil lagi satu. Cukuplah 246. Tak, ada buat terasa juga. 246 lah. Masuk dalam ni. 24 dan 8 lagi satu. 10. Oh, yang ni tebal. Patut dah tebal RM2. Okey. Hello guys. Dadah. Itu anak di YouTube dah. Kita dapat RM10 guys. Kejap ibu punya. Keluarkan QR anda.
Oh, jual. Dah salam dulu. Dia tak bila salam malam. Iwan tak salam lagi. Salam lagi. Iwan tak habis salam raya lagi. Kejap ya. Oh, hari raya. Hari raya ni kena nangis-nangis. Hari raya kena nangis-nangis tak? Belum lagi. Belum lagi. Nampak tak? Kenapa you ambil banyak? Satu untuk Boy. Ben, kita tak habis salaman lagi. Satu untuk Nana. Wah. Satu untuk Dodo. Wah. Satu untuk Abu. Wah. Dan ni untuk keluarga mereka. Yeah. Jadi saya paskan pada mereka. Kejap. Cepat kita kena ambil gambar ni. Habis sampai aku kembang lah. Mana nama rakam? Wah, mesej. Dah rakam belum? Belum. Oh, ada Ya, kejap, sabar. Tumbar, jas kampung. Wah, ini episod paling penting. Okay, ready for take. Okey. 3, 2, Mana mikrofon? Kita close up. Yang patah tu, yang patah tu. Hai. Beria lah. Dia gelak ke? Dodo, cepat. Cepat Dodo. Pergi salam raya. Salam raya Dodo. Salam raya cepat. Dodo. Cantik. Kejap. Tengok muka. Ha. Dodo. Ambil dulu Dodo. Dodo kata dia nak wait. Dodo punya ni sama dengan Iwan nampaknya. Iwan bulan, dia bintang. Oh. Cepat ambil duit raya. Ambil lah duit raya. Cakap terima kasih. Selamat raya. Gigit. Jangan. Ambil duit raya. Aku rasa kalau ditekan Iwan ni apa tak dapat ni. Mati dia. Ambil lah duit raya tu. She's die. Dodo selamat raya Mak Sifatin. Kadang-kadang 5 hour later. Memang tidur tadi kan anak? Okay. Bye. Satu. Mak jangan pandang kat atas. Kegigihan nak ambil gambar Dodo. 1, 2, 3, 1. Tengok mak bapak dia ambil gambar, kau tengok anak dia buat apa. Tidur, lantak kau lah. Ini namanya tangkal ya. Tangkal azimat. Lalu dia ambil gambar. Sayu perjalanan jauh tak ku rasa. Inilah dia tak ku rasa. Pemandu kita sekali lagi Muhammad Izwan. Wah, lagunya santai balik kampung. Ya. Kita dah balik Sungai Siput ke? Melawat rumah Cikgu Izwan. Coba comelnya. Ready. Wah. Dia macam itu yang nampak itu mati dia punya. Ini dia punya Dia ni Allah, dia sabar alam. Dia Allah, dia Muhammad, dia Allah. Dia sabar. Dia ni Allah, dia sabar alam. Dia Muhammad. Tuanku nak duit raya. Duit raya, tuanku nak duit raya. Disebabkan kereta tu nak keluar, berani tolong. Dah takut tak ada footage dia. Ni semua keluar dari istana. Keluar istana tadi. Mana awam? Kita nak balik istana. Ya, tu rumah kita. Dah lama tak bersemayam di istana ya. Betul, kita dah masuk. Kami dah lama tak balik istana. Rin, panggil uncle lah. Rin. Rin. Wah, pokok ru macam selamat, tak ada orang lah pokok ru. Ada. Dari sini tak nampak. Ya, kita menuju. Kau nampak ke tak tu? Kau nampak tak tu 18 puasa. Tu. Ding. Kami pula kat sini buat apa? Kawasan ni memang hotspot yang underdog. Kawasan 18 puasa. Tapi yang tahulah ambil tempat ni. Tunjuk ramai tak ramai dia ni. Nampak tak? Kita terlibat tuah sebenarnya. Dia cantik kat sini, kat depan ni. Nampak kat istana tu. Okay, spot yang tahun lepas. Inilah. Kita sekarang dekat Victoria Bridge. Ya, jauh gila. Gemah takbir di pagi.
Bila tiba hari raya. Hangat pijo, hangat pijo. Hangat pijo pema. Terpaling penat kamu ya. Terpaling penat. Now kita dekat area tengah-tengah Kuala. Lapor diorang tengah cari makanan. Iwan ni tak jumpa aku. Aku dah alihkan kereta dia. Oh dia. Daddy mommy Victalilla Tarpora Yarumilla Engaba. Ini Jui Chawla ni Shahrukh Khan. Kita ni di raya apa? Di Bali ke? Tungga. Gundi. Ye gundi ya na chine gundiya. Gundi na chine gundi. Cepat minta dua raya kat mak cepat. Minta dua raya kat mak. Mak tengah kaya ni. Alright. Okey, cepat-cepat perempuan macam ni. Jalan cerita suka. Okey, video. Iwan cakap. Kami kulaan apa? Kami apa? Kita siapa? Kita siapa? Kami kulaan Haji Idrus mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Okey. Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Okey, tes. Apa kita tes? Tes. Okey, ini biasalah. Hai kami kulaan Haji Idrus ini. Ini mengucapkan selamat Hari Raya. Sini. Mami nak dengan dia. Inilah akibatnya kalau Fifi tak ada, beriah pula. Okey, dah ke? Dah. Okey, lelaki-lelaki masuk. Okey, cari tempat. Okey, dah habis. Ali. Wah. Op. Masuk semua masuk. Masuk. Dia tak boleh. Halo. Okey, depan. Boy kecil sikit. Okey. Tengah. Okey, cantik. Budak Gen Z. Tu cakap, ya, yes sir. Kami budak Gen Z. Yeah. Malu. Kami budak Gen Z ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, go. Hai, kami daripada budak Gen Z ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami budak Gen Z. Kakak boleh kakak. Sudah tadi. Mana? Baik. Dia berlaku, dia tetap di situ pot dia. Ingat senang nak ambil gambar. Oh, nak gambar ke? Bilkah kumpul lagi kan? Video apa yang kau nak buat? Oh, tak cakap action. Go. And action. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf. Wah.
Alia belum. Santai. Alia. Cepat. Dekat Mami. Ini dapat ni. Ini dapat ni. Alif. Sebalik. Oi, keras tak bagi. Boy, pergi bang. Boy. Boy, beza 3 tahun je. Oi, goyang. Kau tengok tu. Kakak. Anak korang lagi. Ini 2. Oh, macam tu. Tu yang kat ungu ni minta. Toke ni. Toke bulan 7. Tali pijat terbuka dah tau. Wah, student, silakan. Wah, memang lagi tu. Wah, dia dah duduk dah. Wah. Anak kamu pertama. Muhammad, bawa dah lari. Cepat, salam. Salam first banyak duit dapat duit raya. Cepat, salam. Dah, Kak Izzat punya. Oh. Nah, kat tepi kereta. Tolong escort. Tolong escort. Ini lain macam rapat ni. Betullah dia rapat. Nasib baiklah rumah Cik Zul ni rumah batu ya. Tak, nasib. Kalau rumah Cik Zul rumah papan, bobos. Tak, nasib baik rumah Cik Zul dekat hujung-hujung alam. Dan kalau tak ada orang. Tengah-tengah. Kini kalau jiran dia ni, oh dia dah balik. Dah dia. Oh, praktis ke? Tak best. Selamat Hari Raya Cik. Macam kita praktis. Silat. Zat. Wah, keluarkan duit. Sampul duit tak ada. Tak, dia makin rapat apa hal ni? Jujur. Mak dulu. Cepat, yang tua-tua dulu, adik-beradik dulu cepat. Mama tak ada. Mama tak ada Ya, tapi cucu-cucu ada. Dah bagi dah tadi. Selamat Raya Cik. Cium pipi. Oh, macam anak dia. Anak tu tadi. Selamat Raya Cik. Tadi Pak Su peluk. Oh, okey peluk. Mana ni? Dah berapa tahun dah ni? Selamat Raya Cik. Mana Pak Saudara ni? Bau wangi. Okey, perfume. Wangi. Ada 3 color. Cepat. Wow, yang kita senyum-senyum yang kuning hijau ni. Tak, kenapa kakak tak nak masuk? Kenapa kakak dengan Hani tak nak masuk? Mau panjang. Sebab aku berapa? Kejayaan.
Okey, kita bagi yang duduk belakang. Ali Demi, go. Cepat, siapa lagi? Malu tak dapat. Cute lah kakak. Untung ni cepat. Okey, dapat. Cepat. Dia kena mulakan Nishan. Isa tengah fikir macam mana nak dapat dia. Mana dia? Kalau yang besar dia dapat 2. Warna merah. Tak, tadi ada 3 warna. Ada 3 warna. Apa yang faham kat satu go. Bagi jalan ramai penting. Cik dia nak keluarkan warna purple. Lagi tak dapat. Tak, yang aku perlu ni tak dapat gol. Dapat. Angkat sikit. Warna purple. Okay, Alif. Okay, Alif. Okay, Alif. Okay, Alif. Alif. Oh. Sila cuba lagi. Oh. AJ. Yo. Ini namanya konspirasi. Ini konspirasi. Go Muhammad. Dah Muhammad dah. Ibu. Saya menang motor. Dapat ketak. Syap pula. Oh, subhanallah. أشهد أن الصلاة خير من النوم. Kejadian raya kedua. Jangan banyak-banyak benda ni je aku shoot. This is nenek gemuk. Nenek gemuk dah legend. Dia punya suami sudah meninggal lama. Mak, semangat dia. Kenapa dia gemuk? Itulah gerakan dia. Sebab badan dia memang begitu. Kalau dia empuk, apa terdapat? Cedok tu, masa-masa cedok. Tak baik lagi. Bula-bula semua menahan. Tak apalah. Alhamdulillah, tak apalah. Tak ada apa-apa. Wow. Kita macam tak darah. Kan banyak international. Apa azan ni? Orang Arab pun azan. Sambil bahasa Arab. Allah